Apakah boleh seorang isteri solat berjemaah di masjid tanpa suami? Sedangkan hadisnya wanita sebaik-baik solat jemaah di rumah. Nabi katakan la tamna'u nisa'akum masajid. Jangan kalian halangi para wanita-wanita untuk solat ke masjid. Dan di zaman Nabi SAW pun para wanita ada yang solat di rumah dan ada yang solat di masjid. Wanita solat di rumah tak tercela, tapi kalau ke masjid Nabi pun juga tak marah. Buktinya banyak dalam Sahih Bukhari, Nabi ketika itu nak baca ayat panjang terdengar buka ussabi. Maknanya tangisan baby. Lalu Nabi SAW perpendek dengan alasan apa? Kerana bimbang tangisan itu akan mengganggu kekhusyuan mak dia. Ada dalam Islam boleh. Tapi pastikan kalau masjidnya itu masjid yang tak jauh dari rumah, mungkin di sini, mungkin di kawasan. Jangan pula masjid yang pergi ke Jakarta Pusat. Kalau pergi dengan suami tak ada masalah, dengan pergi dengan anak tak ada masalah. Ini nak pergi sendiri nak buat apa sis? Okey. Allah Taala alam.